Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua anak-anak yang baik lagi cerdik? Cikgu harap kamu pada hari ini bersedia untuk belajar. Hari ini cikgu akan ajar bahasa Melayu tingkatan 3, tema kerjaya. Untuk topik ini, Cikgu Siti Nur Haslina binti Suroji bersama rakan Cikgu Nurhana binti Maisa akan meneruskan proses pembelajaran pada hari ini. Pertama kita lihat standard kandungan yang kamu perlu kuasai. Yang pertama, 3.4 iaitu menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan secara terancang. Kemudian standard pembelajaran iaitu 3.4.1 menulis kerangka penulisan dengan menyusun isi secara terancang. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran semua murid dapat membina satu kerangka perenggan pendahuluan. Yang kedua, kamu boleh membina 3 kerangka untuk 3 perenggan isi. Dan yang objektif yang ketiga, membina satu kerangka perenggan penutup. Sebelum kita pergi ke langkah seterusnya, lebih baik kita melihat dulu asas penulisan karangan. Sebelum kita menulis karangan, kita perlu menyediakan kerangka karangan. Terdapat 3 perkara penting yang perlu ada dalam kerangka karangan. Yang pertama, perenggan pengenalan atau perenggan pendahuluan. Yang kedua, kamu perlu membina kerangka untuk perenggan isi karangan. Dan yang ketiga, kamu perlu membina kerangka untuk perenggan penutup. Di sini cikgu akan menggunakan kaedah ICU Parah untuk menulis perenggan pendahuluan. Mungkin kaedah ini baru bagi kamu. Sekarang kita lihat satu persatu. Apakah ayat yang perlu ditulis dalam perenggan pendahuluan bagi memudahkan kita membina kerangka karangan untuk perenggan pendahuluan. Dalam kaedah ICU Parah, ada 4 jenis ayat yang perlu kamu tulis. Ayat pertama, ayat isu atau tema, iaitu ayat I. Kalau ayat kedua, CU, ayat contoh. Ayat ketiga, P, ayat pendapat. Dan ayat keempat, ayat arah. Seterusnya, mari kita lihat langkah-langkah menulis perenggan pendahuluan. Perkara yang pertama yang perlu kamu lakukan ialah baca arahan soalan terlebih dahulu. Semasa kamu membaca arahan soalan, kamu perlu kenal pasti 3 jenis perkara. Yang pertama, jenis karangan yang perlu kamu tulis. Yang kedua, tema karangan tersebut. Dan yang ketiga, fokus atau kehendak soalan. Mari kita lihat contoh soalan yang diberi. Di sini, mari kita sama-sama baca soalan yang diberi. Setiap orang pastinya mempunyai kerjaya impian masing-masing. Bincangkan persediaan yang diperlukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Di sini murid-murid boleh lihat perkataan yang berwarna hijau. Perkataan yang berwarna hijau di sini bincangkan. Ini adalah kata tugas. Kata tugas ini membantu kamu mengenal pasti jenis karangan yang perlu kamu tulis nanti. Perkataan bincangkan di sini menunjukkan jenis karangan yang perlu ditulis ialah karangan perbincangan. Sekarang kita lihat perkara kedua yang perlu kamu kenal pasti dalam soalan iaitu tema. Di sini, tema ialah kerjaya impian. Manakala perkara yang ketiga yang perlu kamu kenal pasti iaitu fokus soalan. Fokus soalan di sini ialah persediaan yang diperlukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Sekarang seterusnya kita ke langkah-langkah menulis perenggan pendahuluan. Di sini cikgu dah nyatakan tadi jenis karangan, karangan perbincangan, tema karangan kerjaya impian,
fokus atau kehendak soalan, persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Semua ini cikgu ambil daripada contoh soalan yang diberi sebentar tadi. Sekarang mari kita lihat kerangka perenggan pendahuluan. Okey, ini kerangka yang telah disiapkan. Okey, yang pertama kita lihat dalam kaedah ICU Para, ayat yang pertama yang perlu kamu bina ialah ayat isu semasa. Ingat, untuk menulis rangka karangan, kamu hanya perlu catat nota secara ringkas sahaja. Di sini, untuk menulis ayat isu semasa, cikgu catat sebagai impian kerjaya masing-masing. Manakala untuk ayat contoh CU, pempengaruh media sosial iaitu YouTuber dan jurutera AI. Di sini kamu bagi contoh kerjaya yang kamu minati. Okey, kamu boleh memilih mana-mana sahaja sekurang-kurangnya 3 kerjaya yang paling diminati pada hari ini. Okey, langkah ketiga iaitu menulis ayat pendapat. Untuk menulis ayat pendapat, kamu kena mencari mana-mana menteri yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Okay, di sini disebabkan tema kita ialah kerjaya impian, maka menteri yang sesuai di sini ialah Menteri Sumber Manusia, iaitu yang berhormat Tuan Steven Sim Chee Kiong. Di sini kita cadangkan agar menteri ini memberi pendapat bahawa persediaan memilih kerjaya penting dilakukan secara teliti kerana memberi kesan langsung kepada kehidupan seseorang remaja. Ayat terakhir ialah ayat arah. Untuk menulis ayat arah, kamu perlu ulang semula fokus soalan. Di sini ayat arah wajib ditulis dalam mana-mana perenggan pendahuluan. Ayat arah perlu mengandungi fokus soalan. Bagi soalan ini, fokus soalannya ialah persediaan yang perlu dilakukan oleh seseorang remaja sebelum menceburi bidang kerjaya. Itu sahaja untuk perenggan pendahuluan. Ingat, jangan masukkan isi dalam perenggan pendahuluan. Selamat mencuba.